Hidden jewels dekat Bali, guys. Inilah yang abang Bu cari masa pergi Bali hari tu. Teringin sangat tengok tempat yang cantik ni. Korang tengok ni, sawah dia sangat cantik. Buka pintu je nampak sawah. Nirmala Guest House namanya, dekat Gianyar, Bali, Indonesia. Ada kolam renang. Dia banyak struktur architecture Bali tau. Kalau korang suka vibe Bali, si tempat dia kecil je tapi sangat cantik, guys. Lawa dan betul-betul terasa macam di kampung Bali. Ada kolam, ada pondok, semua berciri-cirikan architecture Bali. Sangat-sangat cantik. Sawah tu kau tengok, luas mata memandang, guys. Kena explore lah. Memang sangat-sangat best. Sebab bila kita pusing-pusing kat sini pun dah rasa sangat nikmat. Betul-betul vibe kampung. Dan yang best ni, abang Bus terus pergi ke pantai. Depan tu ada pantai. Pantai dekat sini sangat istimewa tau. Korang akan lalu ikut sawah yang ada, yang terbentang luas tu. Kalau korang tak pernah pegang padi, korang peganglah padi ni. Memang satu pengalaman yang sangat istimewa dekat Gianyar, Bali, Indonesia ni. Pantai dia, guys, memang cantik. Color dia special adalah pasirnya warna hitam sebab penuh dengan sulfur. Orang pakai ni untuk kesihatan, letak kaki, tanam kaki kan, tanam tangan supaya dapat unsur-unsur kesihatan. Abang Bus memang enjoy lah dia punya laut tu, walaupun tak boleh mandi. Tapi tengok, pasir dia memang color hitam, guys. Penuh dengan sulfur, baik untuk kesihatan. Air dia memang sangat cantik, mengalir daripada kampung tu masuk ke dalam pantai tu. Tengok, hitam, guys. Jarang benda ni ada dekat dunia ni. Special sangat-sangat. So kita boleh enjoy kan, nak buat konten ke, nak fulfilling macam ala-ala turis kan, memang sangat best. Belakang tu pula ada macam hotel yang memang ala-ala hutan sikit. Dan ni yang best ni, Aero Park dia ni. Aero Park dia ni ada kapal terbang, memang diletak dekat atas restoran. Boleh makan dekat dalam tu, dekat tepi pun boleh. Sangat-sangat istimewa sebab tiba-tiba dah jauh kita nampakkan kapal terbang tu. Namanya Keramas Aero Park. Memang sangat cantik. Kalau nak singgah makan ke, nak cari makanan halal, insyaAllah boleh. Tapi dia tanya dululah. Ni abang Bu singgah dekat tepi warung ni, makan macam gado-gado. Sangat sedap. Memang special journey kali ni. Nampak tu kapal terbang tu, memang cantik. So korang nak abang Bruce kongsikan pengalaman dekat lokasi mana pula lepas ni? Cuba komen.